Hari ni kita ada satu kes masalah anai-anai dekat rumah baru. Rumah ni customer beli belum duduk lagi, tapi dah kena makan anai-anai. Bayangkanlah, anai-anai ni punya pasal sampai habis jugalah sebiji pintu tandas kena makan. Tak pasal-pasal kena ganti baru. Rumah ni, kitchen cabinet pun baru nak start pasang. Owner memang dah frust lah sebab belum apa-apa dah ada masalah anai-anai. Jadi dia risau lah, takut anai-anai tu makan pula built-in cabinet yang dia baru pasang. Udah berapa pula modal nak kena keluar untuk repair kalau kena makan dengan anai-anai nanti. Masalah anai-anai ni, dia bukan kisah rumah kita tu baru atau lama. Punca dia datang tu daripada bawah tanah. Nak pula kawasan perumahan yang korang beli tu bekas tapak sawit. Lagilah senang kena anai-anai. Lepas tu, developer pula entah buat entah tidak treatment kat tapak projek sebelum nak naik rumah. Kadang-kadang dapat jenis developer yang nak untung cepat ni, dia claim kata dah buat, tapi sebenarnya tak buat. Ini kita cerita developer kat negara lain lah. Kat Malaysia jarang berlaku perkara gaib macam ni. Jadi nak tak nak, owner kena contact juga pakar PES untuk settlekan masalah ni. Dia pun plan nak masuk rumah tu secepat mungkin. Selagi tak settle masalah anai-anai ni, dia pun risau. So untuk rumah dia ni, kita buat treatment slab injection untuk kita cover perimeter tapak rumah ni daripada serangan anai-anai di masa akan datang. Warranty kita bagi sampai 5 tahun. Kalau kata ada masalah anai-anai akan datang, dia claim je warranty tu dengan kita. Kita akan treatment semula tanpa sebarang charge. Kalau korang belum buat treatment anti-termite dekat rumah korang, jangan tunggu dah kena baru nak buat. Contact je pakar PES. Kita lindungi rumah korang daripada segala macam masalah PES, kecuali masalah rumah tangga.